Nak tahu kenapa orang yang simpan emas lebih kaya daripada orang yang simpan duit? Tonton video ni sampai habis supaya anda dapat manfaat yang baik dan tidak membuat kesilapan di masa akan datang. Ramai orang simpan emas berhenti separuh jalan je. Kenapa itu berlaku? Salah satu sebabnya adalah kupuh dan tak sabar nak untung dalam simpanan emas. Saya akan kongsikan bagaimana orang yang simpan emas boleh sentiasa senyum lebar dalam tempoh jangka masa panjang. Pertama, mereka cukup dan ada dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan pendapatan. Sebagai contoh yang mudah, anda yang bergaji RM3,000, maka anda wajib ada simpanan sebanyak RM9,000. Kedua, mereka beli emas dengan duit lebihan, bukan dengan duit pinjaman. Bila anda simpan emas dengan duit pinjaman, ia bermakna anda masih berhutang lagi. Duit lebihan bermaksud duit yang anda tidak gunakan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun. Sebab itu, anda wajib simpan emas. Dia akan dapat keuntungan dalam jangka masa panjang. Ketiga, mereka jadikan emas sebagai wallet protection, iaitu insurans kekayaan. Emas menjadi benteng terakhir jika aset-aset lain dibekukan. Emas tidak boleh dibekukan oleh mana-mana kerajaan. Keempat, mereka beli emas tak tengok harga ataupun pantau harga naik ataupun turun. Mereka fokus kepada penambahan grade emas dan bukan keuntungan emas. Kerana bila kita fokus penambahan grade emas, kita akan tahu ke mana arah tuju simpanan emas kita. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Boleh tekan butang sayap ataupun mesej saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Follow saya untuk tahu mengenai emas.